Malam Lailatul Qadar kena semaya gapo-gapo dak. Bagus. Bagus dia tanya gitu. Dia kata kalau kita tahu malam ni malam Lailatul Qadar, ada tak semayang apa-apa nak buat? Dengar baik-baik. Tidak ada semayang Lailatul Qadar menurut pendapat muktamad. Nah, yang dianjurkan oleh ulama dulu sampai sekarang, setiap malam Ramadan semayang maghrib berjemaah, isyak berjemaah, solat sunat rawatib, solat tarawih dan solat witir. Sama ada kita tak tidur malam atau kita tidur juga, tetap kita akan dapat kelebihan Lailatul Qadar kalau kita buat setiap malam. Kerana Lailatul Qadar ini ada masa-masanya yang tertentu. Kalau kita dapat betul-betul time Lailatul Qadar, contoh Lailatul Qadar pukul 12 malam, kita sedang beramal, sedang berdoa, orang panggil dapat 100% Lailatul Qadar. Seperti beramal 86 tahun. Okey, kata Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama Mesir, katakan Lailatul Qadar pukul 3 pagi, kita selesai ibadat pukul 11 malam, tak kena ke pukul 3, tetap dapat kelebihan Lailatul Qadar juga, walaupun tak dapat sepenuhnya 86 tahun. Kerana Lailatul Qadar itu seperti emas. Orang lain dapat sepiko, kita dapat sekilo. Jadi dah sekilo pun, kerana sekilo emas 300,000 bawah. Faham lagi? Orang lain dapat betul-betul pukul 3 pagi. 86 tahun beramal. Seperti sepiko emas, kita pukul 12 malam tidur dah. Faham? Dapat seperti sekilo saja. Dah sekilo bukan besi bawah. Nampak? Emas 8% dengan sekilo. Faham? Emas 300,000, biarlah orang lain dapat sepiko, aku dapat sekilo, tapi emas. Betul tak? Gitulah. Jangan tinggal beramal setiap malam. Katakanlah siapa-siapa yang dirasa Lailatul Qadar, contoh okey, nak buat apa? Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, berdoa. Orang paling bisa kali berdoa, minta. Doa apa doa? Saya baru tulis malam dalam WhatsApp Majlis Fatwa Jordan. Mufti Jordan fatwa, apa-apa doa yang bangsa dunia, bangsa akhirat, minta lah. Faham? Dunia ni hal dunia, nak minta boleh beli rumah, nak minta boleh beli motor, kau anda lah. Cuma lebih baik banyakkan sedikit hak akhirat. Mana doa paling afdal kalau kita jumpa Lailatul Qadar? Dalam kitab-kitab sahih, Nabi katanya Aisyah, dia tanya dah Nabi suruh baca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang kasih sungguh memberi maaf. Maka aku minta kepadamu, berilah maaf kepada aku malam ini. Jadi Allah beri maaf pada malam Lailatul Qadar, mu akan dapat semua kebaikan dunia sampai akhirat.